kotak angin, throttle body, sensor pun dah dicabut, barulah kita start dengan kerja-kerja mencuci. Mana-mana yang berdaki tadi, yang berkarat tadi, semua kita cuci. Part-part dalaman seperti mangkuk clutch, iron plate, clutch plate, ni penutup kotak angin ni semua kena cuci tau, barulah bersih. Memang nampak leceh, tapi memang wajib dan perlu. Barulah performance berpadu, mata pun selesa nak memandang. Ini barang-barang baru yang kita akan masukkan seperti dalam package. By the way, clutch plate Umar dan juga air filter original, owner tambah add-on tau, bukan sekali dalam package. Maklumlah, mileage dah 42,000, owner pun tak pernah buka, alang-alang dah buka ni, kasih jalan teruslah. Untuk pemasangan clutch box, clutch pressure, iron plate dan juga clutch plate ni, korang jangan lupa minyakkan, sebab bahagian ni paling banyak bergerak. Mana-mana part enjin yang bergerak dan juga berpusing, kalau boleh korang minyakkanlah supaya pelinceran tu cantik, tak adalah makan nanti. By the way, korang akan tanya, apa pentingnya major service ni kepada saya? Apa yang saya akan rasa sebagai penunggang motor? Simple je abang-abang, bila abang dah buka, abang dah lerai, abang dah cuci dan abang dah tukar benda-benda yang wear and tear, paling ketara sekali abang akan dapat rasa bila abang pulas throttle tu, smooth je pergi. Dia akan lebih lembut, akan lebih licin, akan rasa tak gegar, power akan lebih mantap seperti keluar kedai. Pulas throttle, enjin pergi. Kalau mileage dah lebih pada 20,000, dah tinggi sangat, tak pernah buat major service, sebelum abang-abang nak buat top set ataupun overhaul, abang-abang try lah dulu major service ni. InsyaAllah berhasil dan abang akan rasa sendiri nikmat dia bagaimana. Clutch plate baru dah pasang, oil strainer yang dah bersih pun kita dah masukkan, sistem clutch pun kita dah assembly siap-siap. Jom kali ni kita nak pasang pula belah water pump. Kita start dengan pemasangan mechanical seal. Kita masuk oil seal, masukkan shaft impeller yang baru, masukkan terhadap kipas yang dah dicuci, minyakkan, pastikan o-ring dan juga washer dia semua disusun dengan rapi. By the way, washer dia tu banyak tau dan saiz kecil, jangan terbalik pula. Masukkan sepanang 14 kat belakang, jom kita ikat kipas ni. Jangan dilupakan juga o-ring untuk cover ni. Kita dalam one set tu memang dah ada o-ring yang baru, jangan lupa tukar yang baru, jangan pakai yang lama, takut nanti leaking lah pula. Kadang-kadang ada orang tanya, bang, kalau saya tak buat major service, tak buat langsung apa-apa, tak apa ke bang untuk motor saya? Jawapan saya simple je bang. Kalau abang tak buat apa-apa, saya tak cakap motor abang akan rosak. Saya bukan ahli nujum. Tapi yang saya boleh cakap, abang tak buat, abang tak dapat. Sebab hujung-hujung bukan saya yang bawa motor abang, abang sendiri yang bawa motor abang. Jadi abang sendiri yang rasa bagaimana rasa motor abang. Bila mana orang yang major service rasa selesa bila bawa motor dia, abang tak selesa. Dekat traffic light, pick up ketinggalan lah, performance lambat nak dapat lah, top speed tu kalau boleh dulu dapat tinggi, sekarang susah nak dapat lah, kena turun bukit baru dapat lah, macam-macam. So konklusinya, abang sendiri yang jaga, abang sendiri ialah yang rasa. Saya tak boleh cakap apa-apa. Abang yang rugi, abang yang tak dapat rasa. Bukan nak takutkan pun, just kita nak tambah kesedaran kepada abang-abang semua sebagai owner. Kita janganlah reti pakai sahaja